Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di mana sikit ada satu kesempatan sikit untuk berada kereta kenari ni. Di mana kronologi dia baru sedap cerita dia guys. Ni permintaan daripada owner sendiri. Mungkin daripada sejarah owner ni kena, boleh jadi dekat orang lain. Kita tak tahu. So, apa yang sikit buat ni, bukan owner je dapat maklumat, ilmu yang serba kekurangan. Ingat orang lain pun dapat ilmu yang serba kekurangan yang sampai Siki sampaikan. Andai kata bermanfaat, minta tolong share. Ada saudara mara, adik ke, kakak ke, abang ke, tak kisah. Selain daripada kereta kenari pun tak ada masalah. Sama je konsep kerja dia. Macam contoh kereta ni, kalau korang tengok enjin kat bawah kronologi apa je? Kronologi. Okey. Sejarah dia lah. Okey, sejarah kereta ni owner ambil November 2024. Betul owner Cuba komen bahagian bawah owner, tengok sikit muka. Hai. Okey. Siapa-siapa yang baru hadir dekat channel YouTube Siki, siapa-siapa yang belum subscribe Siki punya channel YouTube, boleh subscribe. Ilmu yang sentiasa serba kekurangan. Okey. Dia ambil kereta 2014 November, Disember. Makna bulan 11 lah. Bulan 11, sekarang bulan 4. Kat bengkel sekarang bulan 4 kan? Betul bulan 4. Okey. So, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Bermakna 5 bulan dia pakai kereta ni. 5 bulan. So, enjin dia macam ni. Okey, sejarah dia ambil kereta ni tak kisah kat mana-mana pun. Tak apalah kat mana-mana pun. Ambil atas orang. So, owner dah tampal stiker siap-siap untuk sampai masa tukar minyak hitam lah. So, bila tukar minyak hitam, ikut spek yang owner. Sekejap. Aku tak tengok kat sini lah. Apa spek dia pakai So, minyak hitam. Oh, itu lah. Betul lah kat sini. Sepatutnya okey. Kita sedia maklum. Kalau kita tengok kat sini, dia pakai 5W30. Nampak je Nampak 5W30. Okey. Kalau ikut undang-undang enjin ni, dia menggunakan minyak 10W30. So 5 ni lagi nipis lah. Okey, tak tahulah. Maknanya owner suruh suggest minyak berat ke minyak ringan sikit, belum dapat kepastian sangat. Tapi dalam untuk kereta ni, isu dia macam ni. Owner tukar minyak hitam, dia pakai spek minyak macam ni. Sebenarnya minyak ni terlampau halus. Secara tak langsung, sebenarnya kereta ni memang ada masalah makan minyak hitam. So, owner dulu dia pakai minyak kasar. Contohnya 15 ke ataupun 20W lah. Untuk memastikan kurang sedikit makan minyak hitam. Lepas tu kalau kita tengok dekat stiker ni, dia pakai 5W30. Bermakna kalau 5W30, minyak tu nipis. Apabila nipis, secara tak langsung, kereta kita dah tahu dah ada masalah minyak hitam, makan minyak hitam. Leaking manja tu ada. Bukan tak ada leaking manja. Tetapi tak ada istilah menitik. Menitik, leaking lembab. Menitik, keluar tak. Terus macam air pahit tu menitik. Itu boleh kering minyak hitam. So dia pakailah minyak fully synthetic 5W. Secara tak langsung, bila kereta yang ada masalah makan minyak hitam, lagi halus minyak yang korang masuk dalam enjin ni, lagi banyak minyak hitam yang dimakan. So bila owner run bawa sampai satu tahap, dia cek minyak hitam dia kering. Dia cek kering. So secara tak langsung owner kena top up lah. Berasap. Betul. So komponen dalam enjin ni dah start hakisan. Ada hakisan. Yang korang tengok mula-mula tadi, ada tu hakisan dia. So hakisan dia. Secara tak langsung dia masuk balik minyak. Memang bunyi shim memang ada kereta ni. Memang ada, tapi Siki akan tunjuk kat korang nanti. Okey. So kalau korang tengok enjin dia kat bawah dah, apa yang Siki nak tunjuk kat sini, dalam sejarah kereta ni, dia pernah kering minyak hitam berpunca daripada makan minyak hitam. Jom kita tengok makan minyak hitam dulu. Okey, macam ni. Setiap video yang Siki buat, walaupun korang tengok yang pengikut-pengikut lama Siki, dia Siki sentiasa cerita benda yang ulang. Tak bang. Dia bukan istilah ulang bang. Sentiasa ada orang baru yang nak tengok. Kadang-kadang video lama orang tak nak tengok bang. Orang nak tengok video yang paling latest sekarang. Aktif tak Siki ni? Aku tengok lama tak buat video ni. Aktif ke tak? Sebab tu kita sentiasa. Sebab kalau isu ni tak ada, dia takkan jadi kat kereta ni. Betul tak?
Kalau tak ada isu timing bel putus, dia takkan jadi isu masalah timing bel putus. Bermakna sentiasa ada. Tengok baru ni sikit post Vios 2021 berkeladak kan. Itu tahun bila punya video? Tahun ni kan. Dia antara pemenang lah untuk Toyota. Memang tahan lah. Memang sikit akui lah. So enjin dia dah running elok. Rabu nanti owner datang ambil. Tak ada masalah. Owner setuju semua. Tak ada cantik. Okay, so sekarang ni sistem pembakaran kita tengok ni dalam ruang dia ni. Okay, ini adalah sistem pembakaran, sistem letupan. Secara tak langsung, sistem letupan ni sepatutnya unsur yang masuk kat dalam ni angin, udara, oksigen masuk. Bila oksigen masuk, dimampatkan, okey, oleh piston. Piston akan mampatkan. Piston sampai masa dan tahap dia ada sistem vacuum dia, menyedut angin daripada kotak angin lah, masuk tutup body, masuk manifold sampai ke dalam ni. Betul. So selain daripada tu, dia akan ada masuk injektor. Kereta zaman-zaman macam ni, dia menggunakan sistem injection. Bermakna injection ni menggunakan injektor untuk spray minyak. Tak payah pakai carburetor lagi dah. Dia ada ECU untuk kawal bila dia nak spray, bila nak tembak api dan sebagainya. Tapi adalah sensor yang membaca dan ada sensor yang buat kerja. Okey, sedia maklum Lepas tu udara, petrol dah masuk. So piston akan dimampatkan. Bila sampai tahap nak sampai atas, dimampatkan. Maknanya piston dah naik, dimampatkan. Semasa tu barulah firing order tembak untuk spark plug. Pam, dia meletup. Semasa dia meletup tu, pam, dia akan turun balik piston ni. Dia sentiasa berulang lah. Tapi dia bukan letup 3-3 terus. Dia tengok bila dia nak tembak 1, 2, 3. Kalau model 4 piston, 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2, dia akan meletup. Okay. So bila dia meletup, cantik, tak ada masalah. Cuma unsur yang masuk dalam sistem pembakaran ni ada unsur minyak hitam. So minyak hitam tu datangnya daripada piston ring. Ni perumah piston ring. Nanti sikit akan buka piston kereta ni. Okey, piston ring dekat piston nanti sikit akan buka. Selain daripada tu, dia ada masalah daripada valve seal. Okey, valve seal. Tapi kalau korang tengok sudut atas ni, tengok minyak-minyak hitam yang lama ni. Cuba tengok minyak hitam lama ni. Kalau sikit rasa dengan jari sikit, ni bukan satu bahan ubat-ubat bagai tak. Ini memang habuk besi. Memang habuk besi. Kalau korang tengok ada nampak macam kilat, kesan kilat. Kalau korang tak nampak juga, korang boleh tengok kat dalam ni. Cuba tunjuk itu. Tu. Okey, sikit bawa keluar. Tengok sikit bawa keluar. Okey. Aduh, ada ni. Okey ni, cik, nampak ni. Okey ni nampak. Kalau kita tengok warna ni, warna alloy dia. Warna alloy. Bermakna benda ni kat mana? Benda ni kat sini. Cuba tunjuk kat sini. Ni kat sini. Ni benda ni. Dia makan kat sini lah. Dia makan kat sini. Okey, kenapa jadi macam ni? Habuk-habuk yang dalam tank ni sebenarnya dia tak ada. Disebabkan semasa minyak hitam tu kurang ataupun kering, barulah minyak tak cukup dalam enjin. Minyak hitam daripada mic bahagian bawah ni, dia nak naik macam mana? Minyak dah tak ada. Benda ni dia berpusing ataupun tak agak-agak kalau enjin dah hidup. Dia akan berpusing. Dia kering, dia panas. So dia akan dia akan makan. Cuba tengok kat sini, cik. Nampak kan? Kalau ikutkan dia cantik macam ni. Nampak kan? Okey. So sekarang ni crankshaft bahagian exhaust exhaust manifold sekarang ni dah makan. Crankshaft dah makan, heat dah makan. Ini yang masalah. Heat dah makan ni masalah. Kalau crankshaft ni boleh cerita lagi guys. Boleh cerita lagi ni. Boleh welding balik, boleh dapat balik sukatan dia, boleh ukur balik, boleh buat pemasangan. Cuma yang makan dekat silinder heat ni yang masalah besar. Tak tahu lah, kalau orang tengok nanti dia faham lah. Cuma sekarang ni punca dia daripada minyak hitam kering. Disebabkan ada masalah makan minyak hitam. Okey, taik-taik besi tu daripada taik-taik besi alloy. Minyak yang tak sempat naik atas. Okey, sekarang ni sikit nak buka dia punya piston. Nak tengok ke? Jom. Sikit buka piston dia. So kalau korang tengok kerak-kerak atas ni, cuba tengok je. Kerak-kerak atas ni adalah minyak hitam yang masuk ke ruang pembakaran, dia meletup sekali. Dia meletup, dia terbakar sekali. Sekejap kita pusing kejap je.
Tak ada besi. Macam ni boleh kot aku buka. Nampak sikit, kalau atas tak nampak sangat. Sekejap cik. Relax, korang relax Adat dah dalam bidang ilmu ni, kesabaran. Okey, sikit nak dapatkan ilmu, nak sampaikan ilmu pun banyak cabaran dia juga. Okey. Selain daripada makan minyak hitam, kadang-kadang ada masalah leaking minyak yang terlampau teruk, boleh jadi minyak hitam kering juga. Secara tak langsung boleh jadi merosakkan enjin macam ni. Yang rosak enjin macam ni, yang kos besar ni guys, macam ni macam tak berbaloi untuk kita buat enjin ni. Faham tak? Sampai tahap tak berbaloi dah. Okey, kita buka dia punya nombor ni, nombor 3 senang. Kita nak tengok dia punya piston ring. Tapi sikit dapat merasakan tengok dia ketuk Kita tarik, kita ketuk. Nampak fit dia kat sini. Kalau tak macam, kalau dia makan, satu kita akan nampak perubahan color dia sini. Cuba tengok color dia, Cik. Cuba tengok color dia kat sini. Selalunya kalau color macam ni dia cantik. Kalau warna hitam kat sini, bermakna dia panas, dia terbakar, dia bertukar color. Kalau kita tengok kat sini, dia fit kat sini, bermakna crankshaft dia mesti tak makan. Kita boleh dapat rasai yang crankshaft dia tak makan lah. Kalau makan, air mata lah. Okey. Selalu dia tangkap conduit dulu tau, biasanya. Tapi kereta ni dia makan bahagian atas dulu. Takut macam ada laluan minyak tak cantik. Faham tak? Ada laluan minyak yang tak cantik naik ke atas. Macam ada tersumbat. Tersumbat satu, mungkin minyak tak sampai ke atas. Tapi selalunya dia akan tangkap conduit dulu. Minyak hitam kering, dia akan tangkap conduit. Biasa macam tu. Untuk model ni, dia tangkap ke atas gitu lah. Sebab tu kita nak buat kaji selidik sikit. Macam tu. Okey, tengok cik. Sini. Ni conduit bearing lah. Makan juga. Dia makan juga. Memang ada bekas makan lah. Bermakna bekas daripada kekurangan minyak hitam. Kalau kita tengok permukaan atas head dia ataupun atas blok dia ni, permukaan blok ni, dia warna hitam terbakar. Bermakna orang dulu kurangnya penjagaan minyak hitam, minyak enjin. Kurangnya penjagaan minyak enjin. Itu yang jadi macam ni. Okey. Okey. So sekarang ni piston ring nombor 3. Jangan tengok nombor 3. Ya, sikit masuk dulu. Yang ni nampak makan juga kan. Nampak je kan? Nampak kan? Macam ni rasanya enjin ni, rasa macam tak berbaloi nak buat ni. Sebab cylinder head dah berapa dah ni. Lepas tu macam blok liner pun dah rosak dah tu. Dah rosak macam blok. Nak buat ribo, lepas tu nak cari head, rasanya modal kasar sangat nak buat. Better cari enjin lain juga lah. Kalau macam ni punya condition, tengok piston dia ni. Tengok bekas-bekas dah. Piston ring nombor 3 ni dia melekat terus. Bermakna minyak hitam tak boleh basahkan blok liner. Okey, ruang liner sana lah. Secara tak langsung tak boleh buat apa bang. Dia sebenarnya macam ni. Okey. Kita tengok piston ring 3 sekejap. Boleh shift diri kan? Boleh? Diri kejap. Melekat ni, nombor 2 melekat kan. Nombor 3 ni melekat juga. Ni melekat. Melekat nombor 3. Sekejap. Okey cik, di bawah cik. Di bawah. Tengok nombor 3 melekat terus. Minyak hitam dia terus tak support terus lah. Nak basah blok tak boleh. Minyak hitam nak naik atas tak lepas. Itu yang cylinder head rosak. Tapi kalau kita tengok kereta ni, macam head dia pernah diangkat lah. Pernah angkat head. Mungkin potongan head yang dulu banyak kali. Potong terlampau banyak, ataupun bengkok terlampau banyak, ataupun pergi kedai yang skim head tak ikut ukuran dia.
Sebab apa Siki cakap macam tu? Sebab dia menggunakan metal gasket tebal. Nanti Siki tunjuk lah. Tengok. Mana laluan minyak. Nampak cik kan? Ni, laluan minyak ni mana ada bang. Tutup terus. Nampak kan? Memang tak tu lah. Memang tak dapat dinafikan lagi lah. Sekejap. Ni piston rim 1 selalunya dia tak patah. Dia boleh bengkok pun. Betul, piston rim 1. Kalau piston rim 2 biasanya dia boleh patah. Betul tak? Okey. So sekarang ni kita tengok yang untuk lubang tadi. Ni bukan Siki goris tertutup lubang tak. Memang dia tertutup. Sebab tu korang tengok mula-mula tadi. Ni taik-taik minyak yang sepatutnya dia tak berada di sini. Dia tak akan berada kat sini sepatutnya. Taik minyak ni. Kalau minyak memang kena ada. Tapi taik minyak ni. Oh ni lubang ni. Tengok tu. Tu lubang dia. Nampak eh? Okey. So sekarang ni minyak ni tak dapat nak basahkan piston dalam keadaan sempurna lah. Secara tak langsung blok akan rosak. Dengan minyak hitam tak naik ke atas disebabkan minyak hitam kering, berpunca daripada masalah makan minyak hitam. Yang ni heat gasket dia cik. Ni heat gasket dia. Kalau korang tengok heat gasket ni, dia heat gasket dia 1 2, yang tengah paling tebal nombor 3. Korang tengok. Kalau original dia metal gasket tapi dia nipis je. Lebih kurang macam ni je nipis dia. Tak silap sikit lah. Yang tengah dia pakai 3 lapis. Dia pakai 3 lapis. Dia pakai 3 lapis. 3 lapis ni. 1 lapis. Oh ni, nampak 3 lapis tu. Bahaya, boleh luka tangan ni. Oh, yang tengah-tengah ni paling tebal. Jarang-jarang lah orang pakai metal gasket sampai 3 keping ni. 3 lapis, bukan 3 keping. Jenis tebal paling tengah, 2 kiri kanan nipis. So secara tak langsung ketebalan dia memang banyak lah kiraan dia ni. So dia punya sistem efficient, sistem dia punya dia tak bagus. Sebenarnya gap antara heat dengan blok dia memang ada gap dia. Dia tak boleh terlampau rapat, dia tak boleh terlampau jauh. Okey? Dia akan efek kepada sistem mampatan tak dapat. Kalau korang main motor akan tahu lah. Sama je macam konsep kereta ni. Okey? So kita tengok dia punya permukaan. Macam shim tak boleh buka dah cik. Cuba tengok cik. Shim tak boleh buka dah. Shim ni lekat terus. Kita nak keluarkan memang tak boleh sebab dia sangkut dah. Bukan sikit tak ada magnet, ada. Cuma nak tunjuk korang ni. Nampak ni sangkut dah ni. Tak boleh keluar dah, nampak ni. Okey, yang lain boleh keluar sebab dia cantik. Boleh keluar. So kita terbalikkan sini di heat ni sekejap. Banyak dia buat sebelum ni, buat timing belt. Tak ada benda-benda kita boleh pakai balik. Okey, tengok sistem pembakaran ni bang. Ini lah telah terbukti lah. Okey. Dia puncanya kereta makan minyak hitam. Lepas tu pakai minyak berat. Bila owner pakai 5W minyak halus, minyak hitam tu akan lebih banyak masuk ke ruang pembakaran. Lebih cepat dia makan minyak hitam. Bila cepat makan minyak hitam lebih cepat kering. Bila kering, enjin ni kurang minyak hitam. Bila kurangnya minyak hitam, secara tak langsung enjin dia rosak. Okey, dia rosak blok, dia rosak piston, dia rosak silinder head ni rosak sekali. Okey, kalau kita tengok bekas sebelum ni, jap kita tengok kat sini. Tapi boleh potong lagi ni kalau ikutkan ni. Dia tak rapat sampai sini. Biasa orang rapat kat sini ni. Ni dia tergaris sekali kat sini. Tapi tak tahu kenapa dia pakai gasket tebal. Sepatutnya tak payah gasket tebal pun. Tak payah pun. Kalau pakai metal, pakai metal balik. Pakai karbon balik. Tak payah risau pun. Tapi tak tahu apa masalah sebelum ni orang ni buat. Bengkel sebelum ni. Bengkel bukan sebelum owner. Sebelum owner sebelum ni. Yang jual kereta ni. Kalau tengok ruang pembakaran ni penuh dengan tai berkeladak yang melekat dekat dia punya valve ni. Tak nampak apa dah ni. Valve pun dah. Tengok ni. Macam mana nak jimat petrol bang. Tak ada ni makan jimat petrol punya. Lepas tu produk-produk yang jual. Jauh sikit cik. Produk-produk yang mengatakan yang membersihkan ruang pembakaran.
cuba buktikan satu benda. Okey, kalau betul boleh hilangkan keladak-keladak padu gini, memang padu barang tu, memang sikit akui. Cuma korang tak dapat menyelesaikan betul-betul masalah kereta ni. Kalau contoh macam ni, dia berkeladak macam ni, contoh boleh bersihkan, dia datang balik agak-agak. Dia mesti datang balik. Okey, lagi kuat dia makan minyak hitam, lagi ada. Okey, secara tak langsung, untuk jawapan settlekan masalah makan minyak hitam satu je, buat balik enjin ni. Enjin tak boleh buat ke? Boleh buat. Kereta-kereta Block Alloy ke, Toyota ke, Honda ke, Perdua ke, apa-apa jenis kereta pun, kalau setakat makan minyak hitam, sebenarnya memang boleh buat. Nak tak nak je. Cuma kalau dah makan macam ni, tak boleh buat apa lah. Memang rasa duka cita juga lah kat owner. Kita pun dah buat macam ni dah. So nak tak nak pun dah buka, nampak kesimpulan cerita kereta ni macam mana. Dengan sistem air kereta ni agak, ya, penjagaan orang dulu. 9,000 lebih ke kereta ni orang cakap. So untuk settlekan masalah masalah utama kereta ni, makan minyak hitam, sepatutnya buat piston balik. Okey, buat balik piston ring. Tapi kalau buat piston ring sahaja tak cukup, dia ada valve seal. Lepas tu dia ada block liner. Kalau anda kata korang buat piston ring, valve seal, liner makan, tak guna juga bang. Piston dah longgar pun tak guna juga. Piston ni minyak hitam bekas terbakar terus. Aduh, penjagaan lah. Sebab tu kalau korang nak ambil kereta terpakai ni, kalau boleh buka cap, boleh nampak dalam tu bagus. Kereta yang buka cap boleh tengok dalam, bermakna korang boleh tengok lah sedikit. Kadang-kadang ada kereta boleh nampak permukaan dalam ni. Contoh kalau korang buka cap yang jenis nampak dalam, makna buka cap nampak. Sekejap contoh ni. Berapa minit cik? Yang ni pun tak nampak ni, model tak nampak. Model tak nampak, bermakna buka tak nampak. Kalau buka nampak, contoh nampak permukaan tu macam hitam-hitam macam ni kan, better korang jangan ambil. Kalau macam ni punya condition, automatic valve seal dah keras. Sebab orang yang lambat jaga tukar minyak hitam, tak ikut kilometer, dia lajak hari bulan, valve seal dia akan cepat keras dan menyebabkan valve seal tu rosak. So warna-warna yang korang tengok ni mungkin daripada lambat tukar minyak hitam, lambat kilometer, betul minyak fake, minyak tiruan. Okey, secara tak langsung dia akan merosakkan enjin ni lah. Tak ada istilah ubat untuk settlekan masalah macam ni. Adakah ubat boleh settle benda ni? Dia tak mungkin dah. Cuba tengok cik balik, teruk yang ni. Ni dengan ni, ni tempat dia makan macam ni lah. Makan macam ni. Dia macam tu. Tengok tu. Lepas tu owner cakap dia ada masalah bunyi tepek. Untuk kereta ni dia menggunakan shim mati. Mana shim tadi? Kejap aku. Tak ada shim dia. Ni untuk model ni dia menggunakan shim mati. Bermakna dalam ni dia kosong terus. Maknanya macam cawan betul. Shim mati. Okey, nampak bermakna kat sini kalau kita gores, kalau kita cuci bersih benda ni, kita akan nampak ada nombor. Dia mesti akan ada nombor dalam ni. 20 ke, 45 ke, 70 ke, dia akan nombor dalam ni. Kalau dia bersih dia akan nampak sepatutnya memang ada nombor. Untuk memastikan ketinggian dia ni sukatan dekat valve sana. Okey, so benda ni tak boleh servis. So secara tak langsung, selepas dia buat enjin ni hari tu, selepas buat enjin ni, memang bunyi knocking tu sampai sekarang. Mana dia dapat kereta memang bunyi knocking dah. So kalau kita tengok kat sini, cuba tengok cik kat sini. Okey, cuba korang tengok kat sini. Okey, ni permukaan yang kena shim lah. Bermakna dia bergeser dengan shim. Dia macam ni. Dia bergeser. Kalau bergeser dia akan nampak putih macam ni. Putih macam ni, jernih, nampak cantik kan. Okey, ni bersih nampak kan. Yang sini mungkin tak kena. Ada benda yang tak kena ni kat sini. Bermakna dia tak bergeser dekat atas valve. Okey, kalau kat sini bekas terbakar terus ni. Ni warna hitam lain dah ni. Ni bekas terbakar, dia terlampau panas, dia bertukar color. Okey. Lepas tu kalau kita tengok kat sini,
Ni bekas berkilat, lepas tu ada free kat sini. Lepas tu dia berkilat balik, sini tak kena. Sini tak kena bang. Bermakna gap terlampau jauh. Bila gap terlampau jauh, sampai je permukaan ni nanti, dia akan ketuk. Ketang. Itu bunyi tepek tu. Cuba tengok lagi satu. Mana satu lagi ni? Sebab dia kata bunyi macam lori tu kan. Tengok dia berkilat. Berkilat. Nampak cik nampak berkilat kan. Sampai sini tak kena. Nampak dia terus tak kena. Itu dia gap jauh dengan shim ni. Dia jauh. Dia jauh. Sampai dia pusing nanti, dia tak kena lagi. Sampai ni dia ketuk dah. Ketang. Bunyi tepek tu lah. Sepatutnya dia berkilat lah. Dia berkilat cantik. So dia sentiasa bergesel lah. So sini pun sama juga. Sini pun sama juga. Memang nampak lah. So untuk shim mati ni, kalau korang nak grand valve, agak-agak grand valve saja. Kalau korang buka, korang kena marking. Kalau korang tak marking, korang kena pergi bawa mesin engineering untuk ukur balik gap dia, dapatkan nombor dia balik. Kalau korang ada alat untuk ukur sendiri, buat sendiri, dapatkan nombor sendiri, lagi bagus. Tapi hantar mesin shop lebih mudah. Proses pun cepat. Syarat dia kena bayar je lah. Sebab tu kalau nak buka, pastikan korang ada knowledge. Lepas tu lagi satu, dia punya benda ni. Selalu kadang-kadang orang buka, dia tak lock kat sini. Sebab tu kadang-kadang bunyi macam lori guys, benda ni. Benda ni kalau korang nak pisahkan, dia akan stuck nanti. Dia akan stuck tek, macam tu. Korang kena lock dengan, ambil lah skru korang sendiri, saiz 8, ikat lock. Nanti nak pasang nanti baru boleh cabut. Kalau tak, dia bunyi lori, bunyi kasar juga. Okey, ni fungsi dia lah. Untuk, tak tahu VVT ada tak kereta ni. Okey. So selain daripada tu, untuk kereta ni ada ke makan crankshaft ni bang. Blok, barai, crankshaft, barai. Tapi kan, kalau contoh abang dapat hari tu kereta, dapat kereta kan, lepas tu abang rujuk satu bengkel untuk tengoklah buka valve cover ke apa, nampak permukaan dalam, ada modal buat balik enjin ni sempat. Mungkin boleh buat enjin ni. Mungkin semasa tu sempat abang boleh buat. Tapi disebabkan abang pakai dah minyak 5W tu, minyak hitam dah kurang, kering terlampau banyak. Itu yang dah makan habis. Dia makan crankshaft, makan camshaft, head dia makan. Itulah sebab tu pentingnya kalau korang ambil, dah terambil. Nak tak nak pergi satu workshop, check dulu. Buat major service, buka valve cover, tengok keadaan dalam enjin. Jangan buka enjin barai, tak ada. Buka tu tengok. Pembakaran cantik. Dia punya apa ni? Atas head dia bersih, sistem air tak karat. Check dulu. Pergi bengkel, check dulu. Tak percaya aku kedai, pergi bengkel lain. Aku tak percaya sikit, aku pergi kedai lain. Tak risau, panggil dia orang check spot chink kereta, tengok macam mana. Kalau kita dah pakai, betul dah ada masalah besar macam ni, nyanyi lah. Ni kes nyanyi, tak boleh cakap apa lah. Bang, cari enjin bang. Itulah jawapan untuk kereta abang ni. Tak berbaloi nak buat ni. Okey, so itu sahaja untuk video kali ni. Andai kata ada kekurangan dan kelemahan daripada setiap video, sikit-sikit minta maaf. Memang betul bang, kalau nak buat balik, ribu blok, crankshaft potong, lepas tu head kena cari, sekali dengan cam, lepas tu nak buat overhaul balik, cuci semua ni, lepas tu nak pergi buat balik, tak payahlah sebab head ni tukar terus kan. Kalau tak kena buat dia punya gap shim tu lagi, tak padai. So itu je lah maklumat yang sikit dapat sampaikan. Cuma sikit tak nak orang terjadi kes macam ni. Kalau ada masalah macam makan minyak hitam ke apa ke, terus pergi bengkel, tengok ada modal buat. Kalau sayang pergi kereta ni buat. Kalau tak sayang, jual, ambil hutang baru, bayar bulan-bulan, 1000 sebulan. Tak payah pening kepala. Okey? Okey? So itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak cakap apa pun tak boleh cik.